Korang yang belum pernah masuk ke Singapura tu, tapi ada plan nak pergi masuk Singapura, sebelum masuk Singapura tu, korang dengar ni baik-baik. Untuk rakaman trip kali ni, saya pergi bersama lebih kurang 35 orang pelancong yang datang dari negeri yang berbeza-beza dari Malaysia. Lepas solat subuh, kami pun berkumpul di depan Tiun Hotel Johor Bahru dan kemudian kami bergerak menaiki bas menuju ke Kastam Malaysia dan Kastam Singapura. Sebelum masuk Singapura, singgah kejap. Kat kedai minimarket ni belilah air ke apa-apa, gula-gula roti ke. Bukan apa kat Singapura nanti nak beli pakai dolar kan. Baik beli kat Malaysia. Selesai saja urusan kedua-dua negara, kami pun bergerak menuju ke Pulau Sentosa untuk melawat Universal Studio. Setelah sampai di Universal Studio, kami terus dikenalkan dengan Encik Jamil, iaitu tour guide yang berasal dari Singapura yang akan membawa kita untuk trip sehari ini. Untuk trip ni memang kami tak masuk ke Universal Studio sebab trip ni cuma sehari saja. Confirm tak cukup masa. Jadi kami bergambar dekat kawasan depan Universal Studio ni. Kemudian dengan menaiki LRT dan juga bas, kami dibawa pula untuk melawat ke Fort Siloso. Tempat ni memang tinggi, jadi nak kena naik lift. Kalau naik tangga, jenuh nak sampai. Sampai dekat atas ni, kita akan nampak pemandangan yang luas sangat. Kita nampaklah kapal-kapal yang tengah parking dekat laut tu dan juga pemandangan-pemandangan yang cantik dekat Singapura ni. Kalau dah sampai atas ni, jangan tak ambil gambar pula. Sayang, sebab view dekat sini semuanya cantik-cantik. Sambil-sambil bergambar, sambil-sambil itulah Cik Jamil akan ceritakanlah sedikit sejarah-sejarah yang pernah berlaku dekat sini. Dah puas bergambar dekat atas ni, kami turun pula menuju ke pantai buatan yang ada dekat sini. Walaupun pantai ni pantai buatan, tapi Masya Allah cantik sangat-sangat. Kami bergambar seketika dekat pantai yang cantik ni. Setelah selesai, kami bergerak pula menuju ke Universal Studio semula untuk naik semula bas kami untuk pergi ke destinasi seterusnya. Kami dibawa singgah seketika ke Singapore Souvenir Center yang terletak di Tanjung Pagar. Dekat sini, kita orang boleh beli bermacam-macam jenis souvenir untuk kita orang bawa balik ke Malaysia. Tapi pakai dolar lah. Dah selesai melontar dolar dekat sini, kita orang dibawa pula menuju ke Arab Street untuk makan tengah hari. Dekat Arab Street ni ada banyak sangat pilihan kedai makan dan macam-macam jenis makanan ada. Kita orang bebas untuk pilih nak makan dekat mana. Saya dan beberapa pelancong yang lain pilih untuk makan dekat restoran Al-Tasnim ni. Dekat sini macam-macam makanan ada. Tapi dekat sini nasi Arab dia sumpah power. Tak jauh dari restoran ni, selesai je makan tengah hari, kita orang pun bergerak menuju ke Masjid Sultan untuk tunaikan solat Zuhur. Masjid Sultan ni antara masjid yang menyimpan banyak sejarah di Singapura. Kalau nak tahu lebih lanjut, memang kena follow trip ni, jumpa Abang Jamil. Dah selesai menunaikan solat Zuhur, kami dibawa pula menuju ke Bugis Street. Dekat sini memang heaven. Tempat ni memang selalu ramai orang. Bukan setakat pelancong-pelancong je, malah orang Singapura sendiri suka datang untuk berbelanja dekat sini. Buah-buahan yang diorang jual kat sini semuanya segar-segar, lepas tu harga murah-murah. Bukan setakat buah-buahan je, macam-macam lagi ada kat sini. Part paling best, kita orang sempat singgah kedai yang jual barangan-barangan dengan harga $1 saja. Lama jugalah kita orang spend masa dekat sini sebab dekat sini banyak sangat pilihan yang ada. Settle je berbelanja dekat sini, kita orang dibawa pula menuju ke Jewel yang terletak di Changi Airport untuk lepak santai sambil bergambar dekat sini. Waktu kami sampai sini, Masya Allah, ramai betul orang yang ada kat sini. Masing-masing semua teruja tengok air terjun yang turun daripada bumbung kaca ni. Kami lepak sekejap dekat sini. Ada yang bergambar, ada yang lepak minum kopi dan ada juga yang berjalan cuci mata dekat dalam mall yang ada dekat sini. Waktu asar pun dah masuk, kami dibawa pula menuju ke Masjid Haji Muhammad Saleh yang mana terletaknya makam Habib Noh untuk menunaikan solat asar. Tempat yang paling tak sabar sekali kita orang nak pergi untuk trip ni adalah Merlion Park. Kita orang pergi ke Merlion Park untuk bergambar dekat sini. Waktu petang dekat sini memang cantik. Ramai sangat orang-orang Singapura dan juga pelancong-pelancong yang lepak dekat sini untuk bergambar. Orang kata kalau datang ke Singapura tak sah kalau tak bergambar kat sini sebab Merlion Park ni salah satu mercu tanda yang berada dekat Singapura. Tak jauh dari Merlion Park ni, kami dibawa pula menuju ke Garden by the Bay untuk menikmati waktu malam dengan lampu-lampu yang cantik sangat-sangat. Sempat jugalah kita orang layan musical lighting show yang diorang adakan dekat sini. Berakhirnya show tu tadi, maka berakhirlah itinerary kita untuk trip 1 hari ke Singapura. Kita orang pun bergegas naik ke bas dan bergerak balik semula menuju ke Johor dan turun semula dekat Tiun Hotel yang berada kat Johor Bahru. So, kepada korang yang belum pernah jejakkan lagi kaki ke Singapura, jom join kami untuk trip ni. Hubungi tim sales kami untuk booking seat untuk trip ke Singapura ni.